Lepas tu design tu memang dah jatuh cinta. Tu yang terus on je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hairunisa binti Osman dan suami Encik Johari. Kami memang berasal daripada sini lah. Kami tinggal di Kampung Sikaya. Memang mempunyai tanah ini untuk membina rumah lah. Sebenarnya sebelum ni memang banyaklah kontraktor yang dah saya cari, saya tilik lah design-design rumah apa semua dengan harga lah sebenarnya. Tapi dengan NH ni saya dapat satu kelainan, iaitu design rumah yang kita sendiri tak payah nak fikir nak macam mana, kita pilih je dengan bajet kita. Dan yang sebenarnya pun dengan NH ni mula nak ambil yang mampu milik, tapi atas nasihat Encik Hafiz apa semua, nampak rumah ni orang kata cuci kaki, jadi lagi pun cantik kan, kata memang itulah daripada design lah. Daripada design tu memang dah jatuh cinta. Tu yang terus on je. Kepuasan dari segi orang kata kemasan kerja, lepas tu hubungan lah kami dengan kontraktor, dengan staff-staff. Bila kita bagi kata apa, kita tanya cepat respon. Lepas tu bila kita nak tukar, kita banyak perubahan lah, banyak yang macam kita nak tukar pintu, nak macam tu, orang kata dia punya feedback tu cepat. Lepas tu apa sajalah orang kata, bila kata nak macam ni tukar design bilik ke apa ke, benda tu cepat, tak adalah kereta macam tunggu macam tu kan. Ni saya sukalah dengan NH ni. Perasaan syukur, alhamdulillah. Lama dah, sebabnya usia yang macam ni, anak pun dah besar dan ada privacy sendiri kan. Lebih rasa memang nak sangatlah ada rumah sendiri. Sebabnya lagi satu, yelah kalau fikirkan daripada sewa, kita duduk quarters, lama duduk quarters, around dekat 3 tahun duduk quarters kan, potong gaji. Daripada potong gaji untuk kita sewa, bayar duit quarters, baik kita potong rumah sendiri. Itu lebih serius untuk seumur hidup. Tu yang rasa macam mujurnya lah pun, sebab ada tanah sendiri. Saya sangat suka bilik air. Bilik air memang eksklusif. Saya memang suka lah, healing lah kata bilik air ni kata. Sebab tile dia memang penuh dinding. Satu, boleh pilih tile macam mana yang kita suka, kita nak susun macam mana, semua cita rasa kita sendiri kan. Tu yang paling saya suka lah. Dengan dia punya sinking, okay, memang nice, memang cantik, memang TikTok. Setakat ni daripada permulaan projek rumah, daripada tolak tanah apa semua, sehingga siapnya rumah ni, alhamdulillah memang tak ada isu. Tak ada isu sebab kami sentiasa kontak selalu jumpa, dan saya selalu melawat tapak ni. Kalau boleh macam seminggu tu, macam setiap hari, alhamdulillah memang tak ada isu. Bila ada apa-apa, kami cepat terus bertindak, dan kontraktor pun cepat bertindak. Itu memang sangat-sangatlah saya mensyukurkan. Tapi sebenarnya diorang lebih mencari saya untuk tahu bukan tentang NH. Kerja diorang memang TikTok tu. Saya rasa dekat ada 20 ke 30 kontak dah saya beri, dan mungkin ada yang dah pergi pun, saya pun tak pasti. Itulah antara-antaranya cikgu sekolah saya sendiri, diorang memang PM lah, saya memang bagi lah. Jadi kata kalau nak tanya kawan-kawan, semua ada. Sangat bagus, 5 bintang.